Okey, yang ini macam mana pula? Cari nilai T sekiranya. Okey. So, apa yang kita ada? Yang kita dapat tengok daripada gambar raja ialah MX. Okey, MX ialah X tambah 5. So, soalan ini kita nak guna M songsang. Jadi, kena let ataupun biar Y sama dengan X tambah 5. So, Y tolak 5 ialah X. Jadi, M songsang X ialah X tolak 5. Okey. So, M songsang dah dapat. So, sekarang kita dah boleh mula buat bahagian ini. Bahagian nombor 1. M songsang ganti T tambah 2. M ganti negatif 2. Okey, M songsang yang ni. M songsang ialah ini ini ganti X sebagai T tambah 2. So, T tambah 2 tambah 2. Sorry, tambah 2 pula. Tolak 5. Sama dengan yang ini kena guna M. M ialah sinilah. M ialah X tambah 5. So, X tambah 5. Dalamnya isi negatif 2. Okey. So, cara nak isi, ini mesti isi ni. Dan ini mesti isi yang ni. Okey. Next. T tolak 3 sama dengan negatif, sama dengan 3. 3 bukan. Sama dengan, betul lah 3. So, T sama dengan 6. Settle. Cari nilai T. Okey, kita jawab soalan. Ini ialah bahagian 1. Nyatakan ungkapan P. Okey, ungkapan P. P ialah apa ni? Kalau you tengok okey, thank you. Kalau you tengok di sini, NX tambah 5, NX tambah 5, ni untuk nombor 2 sama dengan P. Okey, NX tambah 5 sama dengan P. Dan NX, okey, NX mana tadi? Ni. NX ialah X kuasa 2 tolak 2. Okey. Soalan juga bagi NX ialah X kuasa 2 tolak 2. Bermaksud sini ini akan menggantikan X yang ni. Okey. So, sini pun dia akan gantikan X di sini. Alright, so kita gantikan dulu NX tambah 5 sama dengan X tambah 5 kuasa 2 tolak 2. So, ini adalah X kuasa 2 tambah 10X. Tak payahlah, tak payah kembang. Tak payah kembang pun tak apa. Okey, sebab soalan tak suruh kita kembang. Okey, tolak 2. Dan apakah benda ni? Ini sebenarnya ialah P tadi. Okey, jadi sini ganti dengan P, settle. Okey, nombor 1, dia nak GX dalam sebutan P diberi GKX sama dengan 5X tolak 8 per X tolak 2. So, soalan ni bila nak buat, mula-mula kita kena guna kurungan. Okey, tengok balik nota lah. Tahun lepas punya nota awal-awal kita dah buat ni. Okey, sekarang ialah senang-senang dahululah, sebab ini kita dah dapat. Okey, ingat tak, kita ada senang-senang dahulu, susah-susah kemudian. Kita ada susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Ada dua jenis. Okey, ini yang senang-senang dahululah. Alright, so kita ganti P per X tolak 2. Okey,
Dan bila buat macam ni, kita kena buat biar y sama dengan P per X tolak 2. So X tolak 2 letak sini, P per Y letak sini. So X ialah P per Y tambah 2. Okay. Alright. So G Y. Okay. Ini telah digantikan kepada Y. Macam ni Right. So sama dengan 5X tolak 8 per X tolak 2. X tu apa? X tu ialah yang ni. Okey, rasanya saya ringkaskan lagi sikit supaya lebih senang nak buat. Sekejap perlu tak? Tak perlu lah. Okey, P per Y tambah 2, P per Y tambah 2. So sini akan dapat 5P per Y tambah 10 tolak 8. Bawah akan dapat P per Y tambah 2 tolak 2. So akan dapat 5P per Y tambah 2 per P per Y. Yang ini pecahan demi pecahan. Okey, pecahan, lepas tu ada pecahan lagi. Alright, so atas tu ada masalah sikit. Saya rasa kita buat dia per Y. Okey, jadikan dia pecahan juga. Jadi atas akan ada 5P tambah 2Y per Y. Bawah akan ada P per Y. Kalau ada pecahan macam ni A per B bahagi dengan C per D. Okey, dulu kita dah cakap sini boleh potong dengan sini. Okey, manakala ini boleh potong dengan yang ni. So di sini nampaknya kita boleh potong yang ni. Okey. Alright. So dia boleh diringkaskan sebagai 5P tambah Y, 2Y per P. Dah, itu sahaja. Jadi ini ialah GY kan tadi. Soalan nak GX. So macam mana nak tulis GX? 5P tambah 2X per P. Dah, settle. Okey. Ini ialah nombor 1. GP bukan susah sangat pun. GP sama dengan 5P tambah 2P per P. Okey. X tu menjadi P. Okey. X akan menjadi nilai P. So dia adalah 5P tambah 2P, 7P per P. 7P per P ialah 7. Ni jawapan dia. Jawapan nombor 2.